Tuan tahu, tiap-tiap petang dalam bulan Ramadan, Allah membebaskan 60,000 nama umat Nabi Muhammad daripada neraka Jahannam. Siapa minta tiap-tiap kali sebelum buka puasa? Tak ada. Sembang, pegang handphone, lepas tu mata duk reling lauk apa nak ambil. Tiap-tiap hari Allah mengumumkan kepada umat Nabi Muhammad yang minta 60,000 nama dikeluarkan daripada neraka Jahannam. Umat Nabi Muhammad ramai berbilion-bilion. Sehari 60,000 je. Tak pernah kita sebut doa yang Nabi ajak, waja'alna min utaqa fi syahri Ramadan. Ya Allah, pilihlah kami sebagai salah seorang daripada yang dibebaskan daripada neraka Jahannam. Allah pilih nama kita. Doa kita naik, Allah makbul. Naik doa kita, tuan-tuan, apa hak kita sebut ni semua dia naik sampai ke langit 1, 2, 3 sampai ke 7. Apabila dia melepasi ke 7 langit, bermaksud dia adalah doa yang dimakbulkan oleh Allah Azza wa Jalla.